أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كما النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Selepas seminggu aku cuti cuti cakap pasal politik. Hari ni genap lah seminggu kot. Lebih pada genap ni. Lebih dah melebihi tempoh matang lah. Ingatkan drama Rafizi sudah habis. Rupanya tambah dengan drama Zafro pula semalam. Bila Rum dah mula bercakap tentang gasak. Tentang gas memasak tu lah. Subsidi gas nak ditarik tu. Awal bulan baru ni aku sudah tengok berita dah pasal operasi gasak ni. Dan kerajaan memang menafikan subsidi akan ditarik. Tapi semalam kecoh. Dan dah banyak VTT lah yang berkisar tentang gas. Subsidi gas, tonggas sana sini tonggas. Ingat dah okey dah lah. Boleh cakap pasal politik kenegaraan lah. Tiba-tiba Zafro buat hal pula dah pukul 8 malam ke pukul berapa. Dia buat hal kecoh balik politik kepartian. Aku tak tahu nak start kat mana. Banyak benda seminggu ni tahan dia duduk bawah tu. Nak naik ke tak nak naik. Kenaikkan makan supah. Bukan tak naik langsung. Ada je aku naik Romadi. Aku beritahu doa yang tadi tu lah. Doa minta ditunjukkan kebenaran. Dan ditunjukkan mana benar, mana batil tu lah. Yang dikategorikan sebagai doa orang pas. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqan haqqa. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah yang mana benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah. Warzuqna tu dan rezekikanlah kepada kami. Tiba'ah ni kalau bahasa Arab taba'an tu maknanya betul. Taba'an tahu, sedar. Dalam dialek Terengganu tobak dipanggil tobak. Tobak ni dalam bahasa Arab taba'an. Ia membenarkan. Warzuqna tiba'ah. Dan rezekikanlah kepada kami untuk membenarkannya. Wa arinal batila batilan.
dan tunjukkanlah yang batil itu batil, warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhkan, lebih kurang macam itulah. Jannibna, jauhkanlah. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nak doa bahasa Melayu pun boleh lah. Kalau susah sangat nak cakap bahasa Arab, susah. Cakap bahasa Melayu, Tuhan ni tahu semua bahasa. Bahasa isyarat, bahasa hati, dalam hati pun Tuhan tahu. Tapi bahasa Arab ni lebih afdal lah. Bahasa Arab ni lebih afdal sebab dia bahasa Quran. Bahasa Arab ni bahasa ahli syurga. Dalam syurga nanti cakap Arab. Al-Lughatul Arabiyyah. Pasal Rafizi, ingat dah lepas minggu dah okey dah. Tapi tetap tak okey. Tambah dengan Tengku Zafrul pula lagi berkecamuk lah. Lepas tu tambah lagi dengan subsidi gas pula, liquid petroleum gas, LPG, liquid petroleum gas petroleum cecair, yang dikatakan akan ditarik untuk industri, tapi disalah faham oleh industri kecil dan sederhana ni sebagai nak untuk ditarik kepada mereka. Justru adalah peniaga-peniaga yang mula mengamuk sebab dikatakan harga daripada 26 akan naik kepada 75, 3 kali ganda. Lepas ni nak jual burger harga berapa, nak jual air harga berapa, nak jual nasi goreng harga berapa. Tapi nampaknya geng-geng Jcom, geng-geng kerajaan terrehat lah. Bab ni mereka memang tabayun, betul-betul tabayun lah. Mereka call sendiri KPDN untuk minta penjelasan. Itulah cara yang betul. Bab ni kena puji lah. Macam Samaudang, Muhammad Hussein, dia call sendiri KPDN tanya. Tapi kalau belah Pembangkang, apa isu, mereka takkan call parti lah untuk tanya. Nama pun politik. Jadi berdasarkan respon daripada KPDN, setakat ini operasi advokasi ni adalah untuk dalam proses ni lah, nak nasihat, pantau sikit-sikit untuk kedai Dobi sahaja. Dobi ni aku ingat bukan sekarang, dah bertahun dah isu Dobi guna gas bersubsidi ni. Kedai Dobi mostly dia gunakan gas bersubsidi lah. Tang mana Dobi guna gas untuk mengeringkan pakaian tu. Sebab kalau dia guna pengering elektrik, kos elektrik tu agak mahal lah. So dia gunakan gas. Tak dia pakai api ke apa tak tahulah, tapi untuk mengeringkan lah. Untuk mengeringkan memang dia pakai gas. Sebab kalau pakai elektrik, pengering elektrik memang cekik darah lah. Bil elektrik tu takut tak mampu nak cover. So lepas ni kena standby lah kalau cas untuk pengeringan dekat Dobi tu naik harga. Sebenarnya daripada dulu lagi benda ni, tapi sekarang dikuat-kuasakan dengan lebih menyeluruh. Untuk kedai industri kecil ni, kedai-kedai makan, kuah pisang apa semua tu, dengar kata lah
Kalau penggunaan dalam sekali guna tu 3 tong, tak perlu risau, masih boleh dapatkan gas harga bersubsidi lah. Kalau guna lebih, boleh mohon permit. Mohon permit tu sebab gas bersubsidi ni adalah barang kawalan, so nak simpan lebih dia kena mohon permit. Persoalan akan timbul kalau mohon permit, adakah kena bayar harga tanpa subsidi atau harga subsidi. Ini aku belum dapat jawapan yang tuntas lagi, cuma dengar daripada bawah-bawah ni lah. Katanya masih boleh dapatkan harga bersubsidi. Cuma ni jawapan yang tak kemas, jawapan kurang kemas. Di antara permit nak menyimpan dengan permit nak dapat harga bersubsidi, tak pasti. Mungkin dia sekali guna 3 tong, lepas tu dia spare lagi 3 tong. Dia dah pada satu masa dia ada 6 tong. So kalau dah melebihi 3 tong tu bukan lagi domestik, sebab subsidi ni hanyalah untuk kegunaan domestik. Untuk industri, kerajaan ni tak berapa nak mesra industri. Kena akui lah, bukan kerajaan ni, kerajaan mana-mana pun kalau industri ni tidak berapa nak mesra subsidi lah. Dan sebagaimana kerajaan ni punya helah, katanya benda ni bukan dia yang mulakan, benda ni dah mula tahun 2021. Zaman Perikatan Nasional dah buat akta ni, akta barang kawalan, akta pengawalan untuk gas bersubsidi ni. Macam semua benda lah daripada dulu, kerajaan dulu. Kalau DC bersubsidi pun katanya dulu. Akta URA pun itu dulu, kerajaan dulu. Termasuklah yang ni, yang gas bersubsidi ni, itu pun dia kata kerajaan dulu. Dia cuma meneruskan. Tapi tak apalah, macam itulah kat dunia memang. Itulah caranya, berlepas diri. Sama juga ke akhirat sana nanti, sama jugalah. Nak berlepas diri, habis semua orang kita akan kaut. Mak, ayah, adik-beradik, kawan, isteri, anak, bini, semua kita kaut. Pemimpin pun kita kaut sekali. Itu baru kat dunia dah nampak dah. Bila kita buat sesuatu yang tak betul, yang kurang populis, kita akan cakap, bukan kita yang rancang. Dulu lagi dia orang dah plan, kita je. Macam itulah. Tapi kalau benda yang baik-baik, tak ada pula nak kata, kita buat ni, kita tak bagi kredit pun kepada yang sebelum. Kalau benda baik lah, kalau benda tak baik, memang kita kena kaitkan dengan orang lain. So kalau dia buat benda baik, contoh ekonomi meningkat ke apa, dia tak cakap, ini perancangan daripada dulu lagi. Tak ada. Benda tu takkan bunyi lah. Berkenaan dengan Rafizi, aku punya firasat masih mengatakan ianya adalah wayang yang grand lah. Walaupun hawa nafsu menyatakan ini patut tunggang isu ni dah orang dah bagi bola tanggung, kenapa tak nak guna. Tapi aku ni mengikut firasat aku menyatakan inilah wayang. Kalau aku nak terangkan kenapa inilah wayang, nanti panjang pula, takut orang boring. Harap bukan wayang lah. Tapi setakat ni firasat aku masih lagi kuat. Firasat ke ego aku, lantak orang nak kata, aku sendiri je boleh tahu itu firasat ke, itu ego ke, itu degil ke. Aku sendiri saja yang tahu.
Nak explainkan orang payah. Cuma aku selalulah mengatakan lepas raya kerajaan ni akan jatuh. Dijatuhkan oleh seseorang yang tidak disangka-sangka. Dah lama dah aku cakap benda ni. Awak tanya macam mana dia jatuh, siapa yang menjatuhkan, aku tak ada jawapan. Tapi minggu lepas, bila pengumuman pemilihan Timbalan Presiden PKR, Timbalan Presiden PKR Izzah. Masa tu secara teknikalnya, secara moral, kerajaan dah jatuh dah. Bila laungan Izzah tu, okay, masa tu dah jatuh dah lah. Tapi macam mana nak cakap, jatuh ni wayang ke, sengaja jatuh menjatuhkan diri sendiri ke, ataupun tak sengaja terjatuh ke, itu aku tak dapat nak pastikan lagi. Bagi aku, sengaja menjatuhkan diri. Firasat aku yang satu lagi, kerajaan ni sengaja menjatuhkan diri. Dia nak tunggu orang tebuk atap, lambat. Jadi sebelum ni dia bolehlah buat sambil lewa, sebab dia kata dia boleh buat alasan ada orang nak tebuk atap lah, so dia tak boleh nak perform. So bila orang dah nak tebuk atap ni macam dah tertutup, dia pun, alamak aku nak buat apa ni, payah nak jadi kerajaan ni, nak kena handle ini, nak kena handle itu, subsidi makin bertambah, beban keuangan makin payah, pelaburan makin susah masuk, ekonomi global tak menentu, Amerika dah kenakan tarif, macam mana ni. Jadi dia cubalah untuk merentuhkan diri dia sendiri supaya dia selamat. Sama macam dia buat masa zaman COVID dulu. Dia tahu bila dia handle COVID, kerja banyak, so dia menjatuhkan diri dia sendiri. Sekarang pun sama, guna taktik yang sama. Itu satu lagi firasat aku. Nak kata ahli nujum ke, nak kata bomoh ke, silakan. Tapi itu yang aku rasa berdasarkan pengalaman, pemerhatian. Zaman COVID, tengok apa berlaku. Kalau dia yang jadi kerajaan masa tu, memang teruklah dia kena hantam, tapi dia selamatlah. Sebab dia jadi pembangkang, yang jadi kerajaan ketika itulah terhegeh-hegeh. Tak ada cuti, dikejar sana, kejar sini, siang, tiap-tiap hari. Tak pernah putus. Duk meeting, duk ini. Nak pastikan makanan ada atas meja dan sebagainya. Nak pastikan pekerja tak terabai. Nak pastikan nyawa terjaga. Nak pastikan ekonomi tak runtuh. Dia jadi pembangkang masa tu, relax. Nak. So sekarang pun aku nampak sama jugalah. Dia punya dilanda tsunami dah. Rafizi awal-awal dah tarik handbrake. Sebab dia pun tak ada komen sangat pasal tarif. Sebab tarif ni dah tak ada komen langsung semua. Kejap ni terserah kepada Zafrul seorang. Zafrul lah yang pergi ke US untuk berunding dengan kerajaan US. Tengok yang Anwar Ibrahim pun tak pergi. Dia Menteri Keuangan tu, dia pun tak pergi. Dia bagi pada MITI. Patut pergilah 3 orang. Tapi dan masa tu Rafizi pun dah mula ni. So rasanya tak salah lah aku punya anggapan bahawa kerajaan ni cuba mensabotaj dirinya sendiri. Bolehlah dia play victim.
Nak tunggu pembangkang lambat sangat. Nak tebuk atap. Pembangkang kalau tebuk atap memang bodoh lah masa ni. Tak payah. Negara dia tengah tenat. Biar PH yang handle sampai ke sudah. Bagi dia satu penggal. Secara moral ni PH dah jatuh dah. Tapi jatuhkanlah. Biar dia handle, biar dia tanggung segala perbuatan, biar dia tanggung. Kita jangan jadi pak turut. Dia buat dasar nanti bulan depan ni, bulan-bulan akan datang ni, tengok macam mana dia nak buat subsidi, dia nak mensasarkan subsidi petrol, dia nak kekang kenaikan tarif elektrik, dia nak kekang subsidi gas. Tengok macam mana dia buat. Pembangkang duduk diam-diam dia makan popcorn lah orang kata. Bagi kerajaan sekarang ni handle. Tak payah nak ulangi kesilapan yang sama untuk handle COVID. Handle COVID 2 tahun, 3 tahun. Lalah apa dapat, kena maki je. So janganlah mengulangi kesilapan yang sama. Kerajaan sekarang basically secara moralnya, secara rohaninya, secara batinnya sudah pun jatuh. Secara teknikal dia masih lagi memegang tampuk pemerintahan lah. Dia Perdana Menteri, dia menteri. Tapi di mata rakyat dia dah jatuh dah. Dia tidak mampu mengekang kebangkitan, ketidakpuasan hati penyokong-penyokong. Tengok dekat TikTok lah dalam sebulan ni, tengok pembangkang pun tak tahu nak fokus isu apa, sebab geng-geng kerajaan sama sendiri duk bergaduh. So kalau tu tak dinamakan kerajaan dah jatuh, nak kata apa lagi? Jatuh bukan secara fizikal lah, jatuh secara batin, secara rohani, secara moral, nak jatuh moral pula lain cerita. Secara spiritual ni, spiritual pun tak jadi juga, tu kerohanian. Senang kata kerajaan ni dah jatuh lah. Kalau 10 tahun lepas tu dia kata kalau buat PRU dia menang, tapi sekarang beranilah buat PRU. Andai kata esok atau minggu depan ada mana-mana pilihan raya, memang goyah lah. Tapi kemungkinan lah akan berlaku PRK untuk mengalu-alukan kedatangan Zafrul. Secara spekulasi ni sama ada nak jadi menteri kabinet ataupun menteri besar Selangor. Dua-dua jawatan tu memerlukan PRK. Dan konsep PKR dengan PRK suka-suka ni, konsep Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, dia adalah sesuatu yang normal. PRK yang sengaja dibuat untuk mengalu-alukan kedatangan orang. Jadi tengoklah macam mana. Dengar kata Zafrul dekat Mekah sekarang ni, tak tahulah hidayah apa dia dapat kat Mekah sana. Anwar Musa pun diumum, dia dapat keputusan untuk join PAS pun dekat Mekah juga. Ini Zafrul pula join PKR masa duduk kat Mekah. Yang peliknya,
Tiba-tiba hari ni aku dengar orang UMNO mengutuk Zafrul. Sedangkan sebelum ni Zafrul lah hero. Menteri MITI bawa masuk pelaburan berbilion-bilion, beratus bilion. Tapi bila umum nak keluar daripada UMNO, nak masuk PKR, tiba-tiba dah jadi zero. Macam juga Rafizi. Sebelum ni Menteri Ekonomi yang disanjung-sanjung, baru tegur sikit, tiba-tiba dah jadi zero. Daripada hero to zero dalam beberapa jam saja. Kesianlah Kak Zafrul ni, kesian. Sebab apa? Sebab yalah, dia pun tahu jawatan dia dah tak lama. Mungkin dia dah bincang dengan semua ketua parti. Macam mana ni jawatan aku ni senator tak lama dah. Macam mana aku nak jadi, nak kekalkan jawatan ni. Aku nak habiskan tugas-tugas ni. Mungkin dia tak dapat jawapan yang tuntas. Konsep UMNO tak akan buat PRK sesuka hati. Hanya satu parti saja yang buat PRK suka-suka ni, iaitu PKR, Pakatan Harapan. Kat situ lah dia boleh pergi buat PRK kat mana-mana ke, Sungai Tua ke, yang dekat Amiruddin tu. Amiruddin. Tapi kalau kat Amiruddin, Adun, dia Zafrul menjadi menteri besar je. Amiruddin masuk kabinet. Tapi tak mungkinlah Zafrul nak jadi menteri besar. Dia menteri yang hadap semua tu dekat, baru dia dekat parlimen pun, sidang khas parlimen. Pasal tarif pun dia seorang-seorang je boleh hadap. Sebab tu penggolongan tu, dia menjawab untuk Kementerian Kewangan, untuk menjawab bahagian Kementerian Ekonomi, kementerian dia sendiri dia jawab semua. Takkan orang macam tu tiba-tiba nak dihentikan dan jadi penasihat. Boleh jadi penasihat, tak ada masalah. Yang kelakarnya ada orang UMNO nya cakap Zafrul ni pemilihan pun kalah, bertanding PRU pun kalah. Masalah dia letak Zafrul tempat Dr. Zul. Dr. Zul tu PRU 14 dia menang, PRU 15 pun dia menang. Itu Kuala Selangor tu memang kubur kuat PH. Logik lah dia kalah. Presiden UMNO pun tanding tempat sendiri pun menang 300 undi rosak 800. Tu pun nasib baik Samsul Iskandar tu taat walak kepada Presiden. Kalau dia terus kira, kemungkinan Zahid Hamidi pun kalah lah. Ni orang UMNO ni tak tahulah. Kita komplain lebih-lebih, dia kata, "Oi, ini parti kami, usah ambil tahu." Benda betang-betang kena kat dia, kena kat PAS. Haji Hadi tu perlu letak jawatan lah. Kesianlah Haji Hadi tu. Bagilah dia rehat. Tak kesian ke Haji Hadi? Kena kat Haji Hadi, kena kat parti lain boleh pula. Kenapalah Bersatu ni nak bolok semua jawatan dalam Perikatan Nasional, tak bagi pada PAS? Kenapalah PAS ni nak bolok semua jawatan kat negeri, tak bagi kat Bersatu? Bila kita sentuh bab UMNO sikit, orang PAS, orang pembangkang tak perlu campur lah. Ini korang bukan ahli pun nak campur. Kena kat orang boleh, kena kat dia tak boleh lah. Ini politik apa ini? Boleh dia buat comparison Zafrul kalah lawan Dr. Zul. Dr. Zul tu Kuala Selangor tu, silap bila letak Zahid pun kalah kalau letak situ. Zahid kalau letak kat Kuala Selangor pun Zahid boleh kalah lah.
Ini kata Zafrul. Kubu kuat. Zafrul. Hati kau keras. Tapi tengoklah macam mana masing-masing masih menafikan. Setiausaha Agung UMNO pun cakap belum ada surat lagi. Setiausaha bahagian PKR pun kata belum ada surat lagi. Tengoklah macam mana. Masalah sekarang terlalu banyak isu. Pembangkang pun macam aku pun jadi tak ada semangat. Terlalu banyak isu nak ulas. Bagilah orang kata reda-reda dulu, tapi takkan reda lah. Pasal Perdana Menteri minta imuniti pun orang tak sempat nak bincang macam mana Perdana Menteri minta imuniti sedangkan orang duk sibuk dengan Rafizi. Perdana Menteri minta imuniti, aku pun tak dengar ulasan yang ni lah dibahaskan sangat. Kan tak ada room yang bincang. Tapi suang-suang kuku je lah. Nak juga tengok benda ni dibincangkan dalam room kerajaan baru nampak balance. Tapi kalau bincang sama-sama geng sendiri tak best. Dia kena ada fight. Dia kena ada pro dan kontra je. Nak tengok orang yang backup kenapa Perdana Menteri perlu dapat imuniti dalam kes ni lah. Yusof Rota ke apa. Sebuah parti PKR, parti reformis, tiba-tiba nak kembali ke zaman Draconian. Negara Korea Selatan ke apa, relax je Perdana Menteri dia jatuhkan bersalah, lepas tu letak jawatan. Takkan Malaysia sebuah negara reformis nak kalah dengan Korea Selatan kot. Tak betul lah. Kacau tak kacau. Kalau nak kata minta imuniti, Mahathir Saman relax je. Mahathir Saman dia 150 juta. Pasal tu dia relax, dia tak minta imuniti. Tapi yang ni kenapa pula nak minta imuniti? Macam pelik je, tapi tak apalah. Banyak sangat isu kebakaran pipe gas di Putra Heights tu. Siapa dapat bagi tahu apakah punca dia? Aku duk tunggu dalam berita tak ada. Mungkin terlepas pandang. Katanya dulu dalam masa seminggu lagi. Lepas tu senyap terus. Dah sebulan lebih ni. Dah 2 bulan kot. 2 April. Nanti 2 Jun. 2 bulan lah. Apakah puncanya? Punca letupan gas di Putra Heights. Adakah kerana pemaju? Adakah kerana gempa bumi? Adakah kerana mercun? Nak tahu. Tapi lepas sebulan kerik lah. Sebab banyak benda. Masa tu isu pemilihan PKR dah masuk. Isu Petros lagi isu penstrukturan Petronas yang kata 15,000 pekerja tu, isu penawatan kerja kontrak sektor kerajaan. Aduh, banyaklah isu, banyak. Tapi
Kerajaan sekarang ni dia hebat lah. Aku tabik spring. Dia boleh buat 10 isu dalam satu masa. Berpuluh-puluh isu dalam satu masa. Sampai pembangkang tak tahu. Jadi berkecamuk. Kalau sebulan satu isu, setahun 2 isu boleh fokus. Ini seminggu 5 isu mampu nak cover. Kalau dapat cover pun tak habis, tak masak. Jadi tabik spring lah cara ni. Dalam duk kalut Rafizi bergaduh dengan Izzah. Imun tiba-tiba selip menteri. Perdana Menteri minta imuniti. Orang dah tak cerita dah pasal berah tempatan. Semalam ke berapa hari lepas, 3 hari lepas, aku beli beras import. Beras import yang tak tahulah sama ada dia 100% import ataupun tidak, beras jati. Harga ni untuk 5 kilo masih RM19.50. Dengar kata beras import dah murah harganya. Tapi mungkin setengah brand saja kot. Dan belum dengar lagi mana-mana pengilang yang telah disaman oleh kerajaan sebab campur beras. Sebelum tu dia kata tak ada akta untuk mensabitkan kesalahan campur beras. Mak Sabu kata tak ada akta, Armizan kata ada. Akan menyaman lah, tapi sampai sekarang tak ada dengar satu company pun yang kena saman. Banyak sangat isu lah ni. Lepas tu tim Terengganu pula duk sibuk berkenaan sebelum ni duk pasal pokok kelapa. Orang duk fight antara rumah ni pokok kelapa mana penting. Dia kata pokok kelapa. Tiba-tiba bulan ni dah bertukar dah. Betapa pentingnya rumah ni berbanding rumah. Tengok yang dia orang duk fight sekarang ni pasal rumah lah. Ada seorang makcik tu yang ada masalah dengan anak dia, terpaksa buat bansal, buat rumah di tanah yang ni lah, belum ada geran, tanah TOL yang tak ada elektrik, yang tak ada air, buat bansal. Itulah menunjukkan betapa pentingnya ada tanah dan ada rumah ni. Mungkin mereka lupa sebelum ni, geng-geng itulah lupa betapa rumah dan tanah ni penting. Rumah untuk 600 orang tu lebih penting. Bukan kata pokok kelapa tu tak penting, penting. Tapi rumah lebih penting. Dan sekarang mereka duk fight pasal rumah lah. Tapi yang hari tu jebat dahaka, dia tanya sendiri makcik tu, tanah makcik berapa? 2 ekar dia kata. Pening jebat. Nak dia kalau ikut dia boleh bantai time tu juga. Tapi dia masih ni lah, dia masih nak menjaga air muka lah makcik tu. Tanah 2 ekar, mohon tanah 2 ekar dapat TOL, belum dapat geran. Lepas tu makcik tu kata dah dapat permission daripada pejabat tanah tu buat rumah, sedangkan itu tanah belum berstatus geran kekal, masih berstatus sementara. Tak boleh buat rumah, patutnya untuk pertanian sahaja. Tu adalah orang tanya, dah berapa lama tanam? Akmal yang tanya, berapa lama dah tanam pertanian tu? Dia kata baru tahun ni.
Sebelum ni dia kata dah usahakan tanah tu sejak 2015, mohon tanah tu 2015. Tapi awal tahun ni baru usahakan tanam pisang, tanam apa, sayur, kacang, terung apa lah. Tadi pun ada YB datang, bukan YB, mantan YB. Jadi pelik nak kata macam mana. Di tengah negara kalut dengan isu, tiba-tiba terselit jugalah. Ada yang tercicir. Itulah. Bagi aku yang malu bukan kerajaan negeri. Yang malu adalah saudara mara dan anak beranak dia. Bila ada orang tanya anak dia berapa orang, cakap 7 ke 8 orang anak dia. Yang dah kerja, dah kahwin berapa. Yang sekian dia jawab lah, yang tu kerja pomen, yang tu kerja mesin rumput, yang tu kerja ni. Sebelum ni duduk mana, sebelum ni duduk rumah anak dia yang bengkel, yang pomen tu. Lepas tu duduk ramai-ramai, biasalah ada konflik. Jadi takkanlah semua benda kerajaan negeri nak cover, agak-agak lah. Benda patut pada settle sama keluarga je. Lepas ni manalah anak-anak dia nak letak muka. Mak kau dah viral lah. Satu negara dah tahu ni. Sanggup membiarkan ibu sendiri mandi guna air parit. Anak jenis apa ni, orang akan kata lagu tu lah. Tapi nak buat macam mana? Banyak isu tapi tak mampulah nak cover semua. Yang pastinya aku tak sabar nak tengok siapa daripada UMNO yang tengah menunggu jawatan tu, tengah tak sabar tu nak menggantikan Zafrul tu. Biasalah UMNO ni dia memang mengakui bahawa politik memang untuk dapat kuasa. Gila kalau politik tak nak kuasa. So Zafrul dianggap satu ancaman lah. Dah lah masuk guna VIP. Tak perlu beratur, tak ada akar umbi, tiba-tiba jadi menteri pula tu. Berbulu, mau tak berbulu mata orang bawah ni. Berapa banyak duit dah habis, berapa tahun. Kempen sana, kempen sini, lobby sana, lobby sini pun tak dapat jadi menteri. Jadi bila Zafrul nak keluar tu, akan adalah pihak yang berbangga. Itu kota untuk UMNO, menteri, kota menteri itu untuk UMNO, parti lain tak boleh kacau. Banyak lagi MP UMNO yang kepingin untuk mendapat jawatan menteri itu. So sampai lah bila Zafrul dikatakan nak pergi melompat ke PKR, dia kata Zafrul tamak kuasa, gila kuasa. Kalau Zafrul tak gila kuasa, buat apalah Zafrul masuk UMNO. Baik Zafrul masuk PAS. Tapi tak boleh lah. Ada cadangan pula Zafrul, Rafizi, KG buat parti baru. Aduh. Zafrul, Rafizi, KG buat parti baru, cadangan yang nakal. Boleh propose, boleh. Akan ramai yang menyokong. Don't worry. Geng-geng anak muda, geng-geng yang idealis, geng-geng reformis mesti suka. KJ, Rafizi, Zafrul, KRZ. Macam Kawasaki ya, KRZ. Kawasaki Kips, KRZ, RXZ tak boleh lah.
Itulah sekian saja celoteh aku di petang hari ini untuk meraihkan sempena tamatnya tempoh pantang aku selama seminggu. Aduh, hai. Menahan diri untuk bercakap secara serius. Menahan diri daripada naik kotak untuk bercakap pasal politik. Sebab bagilah dia orang sama dia orang untuk bergaduh, bagi dia orang lepas gian. Cik Ismail Sabri cakap lah, kahwin paksa, kerajaan kahwin paksa ni celah-celah mana pun payah lah. Dia tak serasi. Bagilah dia orang bergaduh. Yang tak puas hati sebelum ni duk cover-cover, boleh lah. Nak gaduh dengan pembangkang pun pembangkang patut gunakan masa ni untuk makan popcorn lah. Layanlah wayang ni dengan tenang. Kita tengok lepas raya haji ni apa jadi. Cuma tak tahu lagi lah sama ada jawatan Zafrul tu dah jatuh ataupun tidak. Patut dah jatuh. Dah ni lah jawatan dia. Sebab itu kota untuk UMNO. So bila dah keluar dari UMNO, automatik jawatan dah patut jatuh sekali lah. Tak tahu lah dalam rekod negara ni berapa banyak ataupun berapa kerap menteri yang tengah-tengah penggal menletak jawatan. Kalau kat negara lain tu adalah perkara biasa. Sikit punya hal pun letak jawatan, tapi kat sini tak tahulah berapa kekerapan tu. Mungkin sebelum ni pernah berlaku ataupun tak pernah berlaku. Tapi dalam minggu lepas kita tahu 2 menteri letak jawatan. Dan yang semalam pun kalau ikut ni dia tak letak jawatan menteri, tapi bila dah keluar dari parti tu nak masuk parti lain, patutnya jawatan menteri dia pun orang kata dah tinggal sebelah dah tinggal sikit je lagi lah. Tahulah. Tapi aku cakap sebelum ni, lepas raya kerajaan jatuh, puncanya oleh orang yang tidak disangka-sangka. Siapa sangka Rafizi akan bertindak sedemikian. Yang Zafrul ni orang dah tak pelik sangat lah, sebab dia nak keluar pada UMNO, nak join PKR ni dah lama. Cuma yang Rafizi tu lah yang tak sangka. Tapi firasat aku mengatakan lepas raya kerajaan jatuh. Lepas raya tak sampai 3 tahun lah, tak sampai 3 tahun. Tahun ni juga dia akan jatuh oleh seseorang yang tidak disangka-sangka, tapi nasib rakyat tetap sama. Kemungkinan lah, aku tak tahu nak kata macam mana. Kemungkinan subsidi pun tetap, subsidi bersasar tetap diteruskan. Kemungkinan elektrik pun naik. Kemungkinan segala subsidi pun akan dikurangkan sedikit demi sedikit. Masalah yang nak kurangkan sedikit demi sedikit, tarik setahun RM1 boleh tahan kira. Ini daripada 26 terus pada 75, 3 kali ganda. Tapi dia pernah buat kat beras, daripada 26 naik kepada 40 lebih. Orang relax je, masih sokong. Jadi tak ada hal sangat lah. Selagi ada pentaksub yang selagi tak kena pada batang hidung dia, selagi itulah dia pentaksub. Tapi nampak macam ramai dah yang terbuka
terbuka ataupun tersedar daripada mamai mimpi indah tu, dia baru tahu rupanya ini satu persatu lah. Kalau sebelum ni pun tak kau sekarang dah mula dah mempersoalkan tindakan kerajaan. Dia patut macam tu lah. Nak sokong boleh, tapi kalau nampak sangat tak berapa nak elok, tegur lah. Tegur ni. Sebab manusia sama manusia mesti buat silap punya. Bukan perfect. So nak bagi perfect kena tegur lah. Tapi tegur lah benda cara yang membina. Tapi membina pun subjektif lah. Yang tak boleh terima dia kata ini kritikan memusnah, nak bagi jatuh. Yang tu kata ini teguran membina. Tegur bagi inilah, bagi nampak cerdik sikit. Nak cakap pasal apa lagi? Pasal harga minyak. Harga minyak sebelum ni aku ada juga main. Kenapa harga minyak tak turun sedangkan harga minyak mentah dah turun. Tapi terpotong lagu tu saja sebab kemenangan Rafizi. Kekalahan Rafizi. Tak apalah. Pasal kios yang tu pun sekejap tak lama. Tak tahulah berapa lama lagi kes Rafizi ni akan bersambung, tambah kes Zafro pula. Wayang. Apa bagi aku wayang nak selamatkan diri daripada dibebani oleh masalah. Nak tunggu orang tebuk atap, orang tak nak tebuk. Siapa nak tebuk atap masa ni memang gila. Negara tengah ni berhadapan dengan krisis. Janganlah ambil masa ni. Biar PH dengan PHBN tu, biar dia yang handle. Cukup masa sampai PRU nanti kita hajar dia. Jangan ambil masa ni. Secara moral, secara tidak langsung ni kerajaan ni dah jatuh dah. Tak perlulah nak tebuk atap, nak ganti Perdana Menteri. Biarlah Perdana Menteri sekarang ni dia rasa terbeban. Biar dia serik nak jadi Perdana Menteri. Dia ingat jadi Perdana Menteri ni best kot, boleh buat macam-macam. Biar dia serik, bagi dia serik. Kalau kambing sekarang dia rasa tak serik. Dia rasa aku belum sempat lagi nak buat, orang dah cantas. Tak ada. Bagi dia sampai satu penggal tengok. Biar dia rasa jatuh bangun, sepak terajang politik, sepak terajang jadi Perdana Menteri ni lagu mana. Sana mahu, sini kawan, sini lawan. Ambil. Biar dia rasa. Biar dia yang handle tarikh nanti. Tarikh ni nanti bulan apa? Bulan Julai. Biar dia handle tarikh Amerika tu. Biar dia handle. Dia kan Menteri Kewangan yang hebat. Rafizi pun dah tak ada. Zafro pun dah mungkin ni. Kita tengoklah macam mana dia nak handle. Kalau dah teruk sangat, saya tak mungkinlah teruk sangat pun. Rakyat ni sama je. Cuma bagilah PH tu rasa terbeban jadi kerajaan. Bila penyokong dia sendiri yang dah mula mempertikaikan dia punya itu lebih ni lah. Kita bukan nak angkat siapa-siapa yang ni jadi Perdana Menteri sangat. Janji orang tu dia tahu buat kerja, dia sedar tanggungjawab dia apa. Jangan nak jadi bacol. Sikit-sikit. Ini bukan kita, ini kerajaan dulu yang lulus.
Kerajaan dulu yang rancang, kerajaan dulu yang ni yang global. Jangan jadi bacul macam tu lah, tak betul lah. At least beranilah buat keputusan sendiri. Kalau buat Terengganu, kita ungkit UMNO dulu dia marah. Tangan cerita yang dulu, jangan cerita yang dulu. UMNO dah jatuh sebab UMNO teruk. Jangan ulangi apa yang UMNO buat. Sama jugalah kerajaan sekarang pun. Kalau dah dulu tu dah teruk, kenapa nak diulang lagi? Kerajaan dulu dah jatuh dah, orang dah tolak dah kerajaan dulu. Dia pun menang sebab dia momokkan rakyat. Kononnya bila Barisan Nasional menang, Barisan Nasional akan tarik subsidi. Tapi bila dia menang, dia pun nak kawal juga, nak tarik juga subsidi. Bila dia tarik subsidi, dia kata, ni bukan kita, ini kerajaan dulu. Yelah, memanglah sebab tu lah. Yang korang duk kempen kalau kerajaan Barisan Nasional menang, akan subsidi akan ditarik. Kalau ke subsidi ditarik, jangan cari dia. Masalah dia dah menang. Bila dia dah menang, patutnya subsidi bukan ditarik, ditambah. Tapi tak tahulah kalau dapat pentaksuk ni nak buat macam mana. Negara terbeban, subsidi bocor tiris. Masa zaman dulu subsidi tak bocor. Zaman sekarang ni baru tahu, baru sedar subsidi ni ada kebocoran ketirisan. Kalau dulu tak timbul pula. Kalau dulu subsidi ni adalah hak rakyat. Kerajaan dulu nak tarik subsidi sebab nak bolor, nak bagi projek pada kroni, nak buat untung itu ini. Tapi sekarang pandai pula cari alasan untuk mengelak ketirisan lah apa. Tak apalah. Dunia ini ibarat roda yang berputar. Bukan selamanya duduk di atas. Dan tak selamanya duduk di bawah. So, kepada PHBN, teruskanlah mempermainkan kepercayaan penyokong anda sendiri. Penyokong pembangkang ni dah nampak lama dah. Kita orang pembangkang ni buat apa saja pun akan tak lepas daripada kritikan. Tapi yang sekarang ni penyokong kerajaan sendiri yang dah kata dah berkecamuk. Jadi kalaulah benda ni berterusan, aku harap benda ni akan berakhir dengan elok lah. Kerajaan mengakui kekilafan dia. Dulu duk mengata orang sedap sangat. Sekarang kena kat batang hidung sendiri baru tahu. Moga-moga dibukakan hati pemimpin tu untuk berubah ke arah kebaikan. Dan moga rakyat juga hidup aman dan damai. Aman dan damai lah. Bergaduh untuk menentukan apa yang terbaik untuk rakyat. Bukan bergaduh untuk menjahanamkan rakyat. Patut berlumba-lumba untuk membuat kebaikan kepada rakyat. Bergaduh macam tu lah. Yang tu bagi 5,000, bergaduh tak cukup. Kami nak 6,000. 6,000 tak cukup. Nak bagi 6,500. Betul macam tu. Bukan orang nak bagi 6,000, tiba-tiba kita bergaduh. Tak payah bagi terus. Itu bukan bergaduh yang elok. Bergaduh yang elok, kalau orang nak bagi 6,000, kita bergaduh. Kita nak bagi 6,500. Patut macam tu lah. Okey lah, aku pun dah panas ni. Nak pasang kipas tak boleh, nanti bunyi kipas. Terima kasih kepada yang setia mendengar daripada tadi. Boleh sambung ke room lain pula lah. Aku punya ni bebelan dah habis dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, headset panas dia tekan, tak apa nak menjadi ya. Dia punya skrin